Okay, come. Angkat sikit. Sana. Don't forget to like, share and subscribe. Go duduk Aisyah. How do you feel? Okay. Smile. Nervous tak? Buat betul-betul, okay? Enjoy. Enjoy je, faham? Fatihah. Okay, last kata-kata daripada saya, buat yang terbaik. Ini adalah kategori terakhir untuk awak. Buat yang terbaik untuk dapatkan first place, kumpulan terbaik, grup terbaik, juara. Jangan datang jauh-jauh, kita mesti bawa pulang sesuatu yang besar. Okay, so saya harap awak semua dapat buat yang terbaik. Itu sahaja dari saya. Saya sentiasa berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya sentiasa yakin dengan kebolehan awak. Okay, Buat yang terbaik. Buat yang terbaik, pastikan kita juara. Fokus. Band. Enjoy. Buat sampai baik. Semangat. Senyum. Okay, terima kasih. Jangan ada salah. Jangan ada salah, insyaAllah. Okay, amin. Okay, last. Sama-sama kita cheers. Okay. 3, 2, ting commercial. Kuat. 1, 2, 3. Very good. Okay, buat yang terbaik. Go. Get ready. Okay. So nervous. Nervous sana. Relax, tenang. Okay. Okay, dan jom, let's go. Good morning Indonesia. Morning, Malaysia. Sekarang kita sedang pack for going back to Jakarta. Dalam ni kan baju yang nak kena pakai. Dalam pakai ni lah. Apa nak bawa beg? Asing kita satu tempat. Masih ikut kentut eh? Oh. Emas. Emas. Now tu. Haa. Nak try apa ni?
Kasih Zafri. Busuk. Sebelum masuk. Zafi bukan Zafri. Zafi. Ya, kalau beli kat DIY memanglah sama. Kemas lah tu aku dah kemas lah. Kau buat siapa je. Siapa beli tak kasut tikus sana kemik tu? Di luar semalam. Buka. Tapi saya tak pergi dapur sana tu. Saya nak tepi je lelok. Masa tu saya dah tidur kan. Ya, awak baik. Dia tak keluar. Dia tak keluar. Dia duduk baik-baik diam je, tak macam korang. Macam dalam. Aziz kat tuala. Buang pakai kau buang kat mulut kosong. Ni siapa aku terpakai. Ya Allah. Ni boleh buang. Cepat baju jalan bawa keluar. Saya nak pakai Baju. baju ke jalan putih kan? Macam ni. Kemeja putih. Tapi teacher dengan cikgu sini tak nak pakai baju putih. Habis? Korang ni. Ni Vicky suruh kau. Oh. Bukanlah Sebenarnya daripada Jakarta ke Tak nak, ni KL, besar. diorang pakai Tengok, tiket tengok. edisi. Besar. Kita orang baru kita pakai tiket putih. Ya. So besok jalan-jalan diorang pakai kemeja putih, kita pakailah yang warna-warni, teacher pakai warna pink. Saya tak ada warna pink. Cikgu ni pakai warna hijau. Saya ada warna coklat. Cikgu Fin macam warna coklat sikit. Saya ada baju warna coklat. Kita pakai kemeja besok. I have a lot of option. Tu baju apa yang tu nak simpan? Teacher kata BIDC tu simpan. BIDC tu nak pakai daripada KL ke daripada Jakarta ke Besok KL. panas tak? Ke sejuk? Dah cakap. Baju baru. Tak pakai minyak lagi. Baju balik tu Orang pakai mandi tak kemas kemeja. lagi kan? Tak payah. Cikgu siapa tadi tu? Lipatlah, janganlah diponyok-ponyok macam tu. Hai. Itu nak pakai masa balik nanti. Masa daripada Jakarta ke Oi. KL. Kau nak apa ni? Ni kau punya. Beg korang ni macam mana ni? Apa cerita beg korang ni? Koyak tu selekit je. Tapi kau dah Dah selesai. Dah dah selesai yang kelabu. Tak selekit yang koyak tu. Yelah, maknanya dah tak boleh apa? Buka Tak dah. boleh buka dah. Kemas so cepat tak boleh buka. Boleh buka beg tu je. Boleh Nanti buka kan beg pasang ni. cover tak nampak pun. Faham? Saya ada baju ni. Boleh. Baju kebara nak pakai esok. Yang bubul lah cikgu. Baju putih saya ada kat luar. Baju mana saya? Nak kena gosok. Cikgu tengok baju warna putih pun tak apa kan? Baju ni ada di simpan je semua. Sekejap, baju malam. Baju Wafi yang boleh buka beg sini je. Beg sana letak barang-barang yang tak nak ambil dah. Faham tak? No. Faham tak? Dah Iman pergi keluar Iman. saya nak baca. Jaket putih. Jaket merah kejap lagi pakai. Nak rehearsal. Dengan seluar silat. Dah tak ada pakai baju manggala, tak ada topi, tak ada apa. Pakai kostum. Sebab menang. Jangan sampai aku. Now. Selamat petang. Sekarang we are heading to, kita dah sampai dah pun sebenarnya dekat Parayang University. So kita sekarang ni kita nak pergi buat persediaan rehearsal untuk malam gala. So we gonna perform our performance yang grouping punya untuk malam ni. So now we a bit rushing. Ya Allah. Sebab girls dah siap ni kak.
Ni ada bilik kita. So Di mana ni? letak tepi dulu, letak tepi dulu. Kenapa nak langgar orang? So sekarang kita buat apa? Anu? Mengemis tak? Cepatlah, jadi MC sekejap. So sekarang kita Sekarang kita bisa kan? untuk Perform. Kan dah malam jadi. gala. Okay, jom. Letak semua barang kat situ. Apa? You Tiga baru kau cakap kau nak suruh dia perform. kan? Kita orang kat mall lagi tahu masa tu. Jalan-jalan kan? Kita orang memang bangun lambat pagi tadi. Ha? Kita memang bangun lambat pagi tadi. Kau nak bangun lambat? Saya tak pergi mana-mana. Macam mana nak rehearsal terus naik ke? Tingkah masyhur. Oh, tinggal mansur. Okey. Ha-ha. Start dari sini ya. Ha-ha. Okey. Boleh masuk ke sebelah sini aja, jangan di Okey. Korang pergi sana. Pergi sana kan? On stage. Kita dari sana, sorry. Okay. Welcome. Hi dulu. Hai. Sekarang kita kat mana? Sekarang tengah nak... Sabar, introduce yourself. Sabar jap. Tak ada, Banyak kena- tanya kena, dulu. okey. Dia cakap apa tadi? Pergi terus tempat. Korang start mana? Sini. Panggil diorang sini. Terus beratur. Okey, okey. tengah Cepat center. tak apa. Awak dari mana? Saya dari sekolah seni Institute. Okey, so sekarang kita buat apa? Sekarang ni kita tengah menunggu turn untuk apa? Rehearsal bagi malam gala, persembahan malam gala. Anak saya dua orang kena perform. Tak. Bonda bila nak perform? Bonda dah bakal-bakal ditaya. Kena bagi anak-anak pula. Ni Bonda Tasha dari Sekolah Seni Malaysia Johor. Dia dari Indo. Tiba. Bestnya ada ni. Tak payah dekat sangat muka aku. Dia 0.5 dah. Nanti korang dulu baru kita orang Yelah. Syaril dulu baru kita. Hai, awak dari mana? Okey. Nama-nama. Nama? Awak tingkatan berapa? Okey. Dah lah semalam orang tanya, what motivates you to be here again? Tak jawab. Siapa? Malu aku. Ya ke? Cikgu dia. Dia panggil. Orang tu cakap lah macam ada apa peserta tahun lepas kan. Lepas tu tanya lah, so what Dia dah nama ni what kan. motivates you to be here again? Diam. Tak tahu. Maksudnya nothing lah. Aku kat belakang tengok macam budak dia recording. Kak, bawa Dia perform tanya apa? balik kan. Dua orang Dia kata je? dia tak faham soalan. Oh. Akak, korang dua orang je main perform? YouTube tak? Lagi yang tu? Perik Tak ada. je. Yang lain perik je. Diorang bersiap tu? Bersiap lah, tu tengah bersiap tu. Dia orang bersiap tak tu? Bersiap. Bersiap kat mana? Kat tepi ni je. Korang dapat bilik? Tak, nak masuk je bilik semalam. Ya ke? Nak jam bilik? Boleh je. Tapi bilik tu sampai gila lah. Oh sangat ke? Sangat gila. Korang ramai pula kan? So tu kita orang semalam tak masuk semua. Kita orang kat Separuh depan je. mereka Kita kan. orang kat depan bilik korang tu lah. Itu je. Semalam dah perform kan? Tak. Dah laptop. Dah menang kan? Good job. Di kelompok yang saya bilang ini dia itu dia itu punya pos 2 kali memungkinkan dia sedikit spectacle tapi si warnanya nanti lebih merah. Ya, permainan lampu yang itu belum.
On or off? On. On. Okay, masuk dulu yuk on stage. Go. Miss yang barusan tuh namanya maaf nama tuh Pause. Dutani. Oke. Nah ini dia standby di sini ya, A. Bisa dilihat. Oke. Nah, music on. Di sini parade. ini terakhir mau menyesuaikan bisa nggak? Atau mau di blur gitu dan gitu. Kalau udah berarti belah besar ya? Iya. Oke. Thank you. Welcome. Bisa makan dulu nanti kembali jam 6 ya. Okay. Oke. Yuk parade siap. Bye. Oke. Ini pakai pas khusus pertama ini pakai light show ya. Dimulai dengan defile. Defile dulu, parade dulu. Manjura, tak keluar lagi. Ya Allah. Yeah. Excuse me. Cepatlah. Nampaknya. Kau buat apa? Orang bincang. Bincang apa lagi? Cepat. Ya Allah. Nak berbincang-bincang. Nak bersiap ni. Aduh. Pakai itu. Ambil. Hai. Gimana hai kau? Hai kat kamera. Hai. Kau tadi kau free. Ya marah fikir kita gue. Kau tak siapa? Kau ada pergi ke untuk kedua. Dah jom cepat jom. Kenapa? Ada tak bawa dah tu? Apa? Habis? Dia tinggal pas di kantan. Mana? Pas dia hilang. Apa? Sekolah Dutari tu. Siapa? Cikgu terpenat dalam cari-cari barang kau. Oh, dia siap kat sini je. Lagi senang. Dah ada dah? Dalam bilik? Dah ke kak? Sebab dia nak buat juri tu kan? Nak perik tu. Aku dah cakap dengan dia, aku dah datang awal daripada tadi. Sekejap saya rekod. Tak, aku dah marah dia. Saudara tu semua orang aku marah. Dengan dia punya asyik kat luar tu pun aku marah. Yelah. Saya udah daftar sama dia. Macam tu dah. Sebab tu kita minta nombor Kenapa kan? kau macam ni tak orang tu? Iya, sumpah aku tak tipu. Anak kau punya terkanting. Dia cakap dia nak kena ikut parade. Lepas tu orang tak faham apa yang dia orang cakap. Itu orang dah tunggu lama tau. Lepas tu Rizky. lepas dulu padahal Muhammad datang pergi tu orang lepas dulu lepas tu dia ikut parade. Lepas tu kita cakap kita dah sampai awal dah petani dah. Lepas tu dia tulis petani dah daftar. Dah boleh pakai semua terus. Pakai full kostum terus, tahu? Pakai full terus. Pakai apa tu? Selempang semua tu. Tak payah tunggu saya. Saya make up seorang-seorang dulu. Apa tu? Kam, siapa dulu? Saya make up dulu. Gak ibu, tepi jangan duduk di sini, Rabu. Aduh, ibu ini. Kok mak ni kencing? Sebaik tak tertanggal. Kalau tertanggal, flush kali masuk dalam, hilang. Dalam beg.
Oh, suruh tunggu eh? Yeay. Perwakilan dari SMK Cinta Mata Tenor. Dia pakai baju macam tu boleh masuk ke? Dia memang gnarly. Jom. Buat apa? Ya. Lipstick jatuh. Sini. Dia jauh tak nampak. Hai, sekarang ni kita akan makeup boys yang tak handsome. Balik. Like boba tea. Like boba tea. Like boba tea. Like boba tea. Cikgu. Kau letak kan? Tak. Aish, nampak dah kamera Aish. Apa cikgu? Huh? Everything's gnarly. Hah? Dia hantar dah. Sekejap. Airdrop kan? No way. Korang sini semua duduk. Semua duduk. Saya nak break. Sekejap kak. Saya download kak. Baik, ayo duduk sini. Nanti saya cakap kat Kita tak nak cabut kan Nilofa. Cikgu tak nak tutup ke cikgu? Ha? Tutup tekan yang button ni. Ni tekan. Mana? Tekan. Lagi sekali sampai. Okay, buat yang terbaik, okay? Okay, enjoy. Anur. Enjoy, okay? Enjoy semua. Jerit sekuat hati, faham? Gegarkan pentas. Kepala betul kan, Wafri? Kepala tu sengit-bengit. Dia bawa ke belakang, Fikri, bye, good luck. Enjoy, okay? Tarik adik-adik punya sini. Sini. Panjat betul-betul, buat yang terbaik. Tengok saya. Bye-bye. Saya tengok ke atas. Saya nak enjoy the performance. Nanti diorang standby baru muzik on tau. Standby on stage, okay? Terima kasih. I'm so rushing right now. Uncle. Diorang nak perform dah. Dia last je ni. Lepas ni diorang. Hai.
going to receive award for title Group Grand Champion, who will going to receive Grand Champion trophy and cash award that worth 2,500,000 rupiah presented by Hadi Indonesia goes to contestant from category Open Age, contestant with the group name Guys, saya pula pilih. Buat apa ni? Apa? Cikgu buat dari ikut saya. Macam ni lah, sekejap. Cuba gerak. Ya. Korek-korek mulut pula. Ada bulu. Bulu ada bulu. Thank you. Jangan sentuh. Nanti dia suruh saya berhenti. Tadi dia suruh saya matikan ni tau. Siapa? Orang mana? Orang yang kat depan. So nak buat macam ni lah. Senyum nampak gigi. Barang ya, barang. Hati-hati ya. Together. 3, 2, 1. Oke, bentar. Diulang. Sekali lagi. Loncat. Barang. Together. Oke. Sama-sama. Lompat sama-sama. Nah, 3, 2, 1. Alhamdulillah pada semua. Jadi lepas ni kita tak ada apa benda, jadi nanti kita enjoy liburan je. Kita ada apa, Aish? Ada. Tengok. Tak kisahlah panas. Panas. Dah panas. Anur, kita ada apa mana ni? Ramen night. Tengok ke kamera. Kita ada Ramen night. show your ramen. Tunjuk. Okay. Kita ada apa? Kita ada apa? Kenapa baju korang macam sama? Kita ada apa? Kita ada apa? Ada apa? Kita ada ramen night. Yes. Ayo ke saya dah. Kita ada apa? Ya Allah. Kita ada apa? Ada makanan. Ada hidup. Ada ramen. Arisa pakai iPad je. Kita ada apa? Ada ramen. Show your ramen. Correct. Ai. Uish. Dia memang tak makan pedas. Ya. Ambil yang tak pedas-pedas. Tak kacau kan? Jangan buat macam tu. Bahan. Jangan lupa basuh bersih-bersih. Cikgu. Ya. Tunggulah bos dulu. Ni dah Fikri dah nak siap dah ni. Dah siap. Belum. Dah kenyang. Arisa, patutlah kau cantik pakai iPad ke toner pad? Toner pad. iPad. iMask. Mesej Nadir ke? Cikgu tak mampu nanti. Cakap kan. Dah break, okay. Next. J. Kau baca dalam juga ke? Jack. J siapa? Saya kenal ke? Tampar kan. Tengok sekali.
Ni semua para-para pemasak dia. Aish buatkan Maggi untuk saya kan? Saya nak makan yang mana? Iman? Saya tak pandai buat yang sup ni. Saya nak yang cheese, saya nak cheese. No. Hah? Yes. Sabar, tunggu dia bunyi. Tunggu dia bunyi. Cuci kan kucing? Okay, first kita buat apa Aish? Ini sebelum dia start. Kita letak air panas. Okay, letak hot water, isn't it? Yes. And then Lepas tu kita tutup dalam pinggan. tutup lepas tu. Lepas tu jadi, lepas tu letak perancah. Okay. Tamat. Nah, ini. Tak belum, matahari tak panas. Tak ada beritahu kat tisu, tak panas. So Aish akan buatkan Maggi saya kan? Free ke? Free. Tadi kata berapa juta? 50. 50 juta. Jaya stop. Panas tak? Cikgu dia dah. Aish panas. Lagi. Lagi. Cikgu Aish nangis, cikgu. Dah. Tak ada. Berdarah? Bukan. Cepat letak Maggi. Tak Maggi cepat. Makan je lah. Share dengan saya. Kan baru senang. Kena tak letak dua-dua. Okey, sabar. Ya, bunyi. Kuku bukan main hitam masak Maggi saya. Ini kuku yang rosak tu. Tak, semua kuku kau macam hitam je. Kuku cikgu dah tengok kaki dia, cikgu. Tak payah, saya dah hitamkan kuku Putih kaki dia. Dah putih dah. Ya ke putih? Tengok sikit. Sabar. Masak dulu. Panas ke? Kenapa dapat air panas nak mati? Terima kasih Aish. Ni untuk Aish. Ni untuk Aish. Aish, ambil. Okay. So ini adalah enjoy the movie dulu. Ni abang ni lagi tak nak makan. Kau tak masak dulu? Wafis tak nak makan ke? Taklah. Dia memang serius mood kalau malam. Kan Amal? Kan? Jik. Okay, sorry. Tu dia orang dah habis makan dah tu. Arisa guna mangkuk. Arisa guna mangkuk. Go. How was it? Sedap tak? Cukup. Tak cukup. Boleh makan lagi. Boleh? Boleh. Ada banyak lagi tu. Masak semua. Jangan bawa balik Malaysia. Kat Malaysia pun ada ramen. Fikri. Sedap tak? Sedap. Sedap tak? Sedap. Tapi pedas. Hah? Pedas. Ya ke? Ush. Okay. Ush. Ratu TikTok. Okay. Buat dalam ni. Tak makan pedas tu. Siapa? Mana yang ni? Yelah, itu air sebelum panas. Memang. Panas. Tu dah rendam ke? Panas. Korang kutip yang mana-mana tumpah tu. Gua ada dua. Dah sama telur. Bye. Waffle lagi. Telur, bye. Bye. Ambil dia. Dengar Kau nak makan lagi ke? makan. Tu saya punya lah. Ni saya guna dia dah. Dua. Dia punya. Oh ni tak, ni satu saya. Saya satu je, jangan dua-dua. Panas tak? Arisa. Kau buka je mesti masuk ke sini. Tu panas Arisa ambil. Tu cepatlah man. Tak, Iman. Lama lagi nak guna man. Norly. Kita yang aku dah pakai tu. Dah jom lah abang ngantuk tidur jom. Saya tak makan ramen. Ha? Saya tak makan ramen. Kenapa cikgu raja? Nak masak tapi nak makan tapi malah nak masak. Abang masak untuk saya.
Dah lah. Abang Saya malas nak masak. Aku malas nak Saya pun masak. mana? Ainur ada kalau Masakan. Sini Pak Ali macam nak Angkut letak itu tak? Kau tak lupa. Boleh tinggal ya cikgu. boleh. Macam mana nak air nak ni? Ya Allah, Iman, kau betul macam tu. Ainur nak tolong Wafri je ke? Tak nak tolong saya. Cikgu ni cikgu punya lah. Ya ke? Okey. Kau cikgu punya warna hitam. Jangan taklah, saya nak pink je. Saya nak pink. Aish. Aish. Tumpah Aish. Aish. Aku nak kau makan tumpah. Bukan ada Syah. Kau macam tu. Sedap ke rasa dia? Jangan menyeri. Rasa dia apa Iman? Sedap. Rasa. Pedas ke? Macam darah orang je. Maksud saya pernah pasti guna cheese. Sedap tapi. Tak. Sedap kan? Cikgu suka lah lama. Jangan. Tu semua duduk depan TV. Berkuah. Ya Allah, biarlah nak berkuah pun. Diam sikit. Aku cakap puan nak sampai banyak. Pedas ke? Dah cakap dah, jangan letak banyak-banyak. Saya dah tergambar dengan kaca tadi. Aku tak nak aku. Cute-nya. Go, Isai. Cepat, dah kuning. Cepat. Wafri, cepat buka pinggan Wafri. Bukalah air, tukar. Panas ah. Cepat ambil air panas, siapa nak air panas? Tutup. Mana mangkuk? Dah. Ambil dah cepat. Korang share. Get back tu. Saya kata orang lain ke? Kenapa Sam yang makan? Sebab dia samyang ni. Ambil yo. Kami obses. Comel. Amra. Cepat tak gambar. Cuba saya dah letak susu. Semua tengok saya. Susu. Cikgu, saya bisa bantu. Oh, cikgu. Masuk dia dulu. Tak gambar dulu. Dah ada rindu. Jangan cincang. Ada yang tak anis Kasar dia ni. Dia kasar hitam dia sekarang. Iya, suruh pegang aku. Saya suruh kanis. Pening aku dengan kecintaan Mungkin buang. Wah, gimana ni kau? Kau siang nak lagi kok. Ya, ya. Dengan tu dia. Cepat, jom. Saya tak gambar. Yuk. Air punya dah masak. Punya. Dah penyek. Sikit-sikit. Dah lembut belum? Dah. Dah. Cikgu Semua. Rapat. Mana? dah sedikit tadi. Senyum tengok saya. 1, 2, 3. Bingung saya? Aku dah borak dengan cikgu tadi. Kita orang rasa. Ini bukan pasal. 1. Macam mana dengan Jackie? Aku tak boleh. Ajar dia. Budak. Weh, panas.
Saya joget. Siapa nak kan? Kirim. Tiga orang lagi. Banyak bila pula bunyi. Kirim. Dah. Dah. Dah siap. Next. Tengok ada apa-apa tak? Tengok. Kenapa termasuk pedas kat hidung Korek hidung waktu pegang cili buat apa? Habis. Kenapa sudah masuk? Letak kat sini. Rasa panas. Rasa panas tak? Ambil tisu korek. Macam tu. Lap guna tisu. Wait. Cikgu ni apa? Apa? Anak siput ke apa ni? Siput berhabun. Siput babun. Dia ada siput babun. Tangan kau basah ni tak? Macam sama. Iman, kau buat apa? Pedas. Itulah kau. Tengok. Iman, kau situ dah nak patah. Mana dia? Pedas tak? Wow. Siapa yang ballerina tu? Astaghfirullahaladzim. Wow. Wow. Ini sakit tak? Sini abang makan dengan saya. Kita kan kongsi kan? Okay. Apa tengok? Ni takut. Lap dulu, lepas tu sekejap ambil tisu basah. Itulah makan tak duduk diam. Elok-elok duduk bawah. Dia nak pergi travel, pergi Sabah. Pergi Thailand. Tu we are rushing. Cikgu! Dia apa? Nak berak. Nak apa nak berak? Lelek. Sekarang kita akan naik kereta api. Atas apa?